5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Fadil Profesor Madya Dr. Amran Muhammad, pengarah eksekutif Institut Ilmu Darul Makmur, pegawai-pegawai, fellow-fellow, para asatidzah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung pagi ini. Kita akan bincangkan berkenaan dengan ilmu mantiq. Okay, jadi 2 hari kita dah bincang berkenaan dengan kitab Muqaddimah Imam Sanusi. Kan, hari ini masih dengan turath, dan kali ini dengan turath ulama kita, ulama Melayu kita, iaitu Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Falimbani, yang tokoh yang makruf dengan ketokohan beliau dalam jihad, dalam perjuangan menjaga watan ini, dan juga yang makruf dengan penguasaan beliau dalam ilmu tasawuf. Karya-karya beliau menunjukkan ketinggian ilmu beliau dalam tasawuf, sehingga kan kalau kita lihat dari sisi tasawuf itu, dalam karya beliau dah menyebut dah kurikulum untuk ilmu tasawuf. Apa yang perlu belajar, peringkat rendah, pertengahan dan juga peringkat tinggi, beliau dah sebut dah dalam kitab beliau tersebut. Tapi hari ini, pagi ni, insya-Allah yang kita akan sentuh adalah berkenaan dengan akidah dan juga mantiq. Okey, jadi tajuk bentangan kita pagi ni adalah aplikasi mantiq dalam memahami kalimah syahadah. Macam mana ulama kita mengaplikasikan ilmu mantiq. Kan, mungkin ada yang pernah dengar sebahagian orang sebut yang ulama kita ni tak ada karya dalam ilmu mantiq. Kan, macam Syekh Yasin Padang adalah. Tapi yang selain itu, mana karya-karya dalam ilmu mantiq? Karya dalam ilmu akidah banyak. Kan, karya dalam bidang-bidang ilmu yang lain, fiqh banyak. Kan, fatwa-fatwa pun ada. Tapi mana karya mereka dalam ilmu mantiq? Jadi mantiq itu sebenarnya mereka lebih kepada aplikasi. Kita akan dapati mantiq itu ada dalam, mereka selitkan dalam karya-karya mereka, dalam kitab-kitab mereka, khususnya dalam kitab yang bahaskan berkenaan dengan akidah lah. Okey. Jadi pagi ni kita akan sentuh macam mana Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengaplikasikan ilmu mantiq dalam nak memahami kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi difokuskan pada bahagian yang pertama, iaitu la ilaha illallah tersebut. Tiada Tuhan melainkan Allah itu. Okey. Kajian ringkas terhadap kitab Zahratul Murid oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Baik, apa yang kita akan sentuh dalam kajian ini secara ringkas je sebenarnya. Okey, yang pertama adalah sebab penulisan kitab, tarikh penulisan, sedikit latar belakang lah tentang kitab ini. Kemudian keperluan, itu muka surat tu yang saya sebut tu daripada kitab ni. Sebenarnya risalahnya ringkas je, risalah. Dalam lebih kurang dalam 12 muka surat. 12 muka surat semua. Dan di akhirnya beliau sebut, setelah habis beliau menerangkan tentang kalimah tauhid, di akhir ni beliau menyebut tentang sanad tarikat beliau. Sanad tarikat beliau sampai kepada Rasulullah, beliau sebut dalam bahagian akhir ni. Baik. Jadi bahagian depan kitab beliau terangkan berkenaan dengan sebab penulisan, tarikh penulisan. Kemudian kita akan masuk keperluan mempelajari ilmu mantiq. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sendiri menyebut kenapa perlu untuk belajar ilmu mantiq, di mana kepentingan dia. Kemudian kita nak memahami nisbah hukumiyah. Ini masuk dalam perbahasan ilmu mantiq dah lah. Okey, masuk dalam bahasan ilmu mantiq, bila dibahaskan tentang ilmu, dalam ilmu mantiq dibahaskan tentang ilmu, ulama menyebut bahawasanya ilmu ada 2 dalam bentuk tasawur dan juga tasdiq. Jadi yang kita nak sentuh tu nisbah hukumiyah ni adalah masalah tasdiq lah. Kita akan tengok nanti. Baik. Kemudian setelah itu kita akan masuk, setelah kita faham nisbah hukumiyah tersebut, kita faham masalah tasdiq tersebut, kita akan masuk pula kepada perbahasan makna ilah, la ilaha illallah. Apa beza antara ilah dengan Allah? Kenapa lafzul jalalah, nama Allah itu khusus bagi Allah, tak boleh digunakan bagi Tuhan yang lain? Itu dalam perbahasan ni. Kita faham makna ilah dan makna Allah tersebut. Okey. Dan untuk faham perkara tersebut, kita akan menyentuh masalah kulli dan juz'i. Kulli dan juz'i ni antara perbahasan yang awal lah dalam ilmu mantiq. Bahagian tasawurat, kan, maqasid daripada tasawurat adalah untuk buat ta'rif. Nak membina ta'rif,
daripada kulliyat khams. Kulliyat itu datang daripada kulli. Jadi perlu untuk faham kulli dan juz'i. Baik. Dan yang terakhir sekali, setelah kita belajar semua ni, kita akan tengok Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sendiri menyebut tentang hasil daripada memahami perbahasan ni. Macam mana hasilnya? Bila kita baca La ilaha illallah, kita sebut La ilaha illallah, apa yang perlu kita faham? Baik. Kita tengok bahagian yang pertama adalah sebab penulisan kitab dan tarikh penulisan. Yang ni Syekh Abdul Samad Falimbani sendiri sebut bahawasanya pada tahun 1178 Hijrah, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri datang ke Mekah. Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri ataupun dikenali dengan Syekh Ahmad Ad-Damanhuri ini adalah Syekhul Azhar. Syekhul Azhar yang ke-10. Beliau Syekhul Azhar yang ke-10. Dan beliau dah terkenal dan dah alim sebelum beliau menjadi Syekhul Azhar lagi. Beliau jadi Syekhul Azhar itu setelah tarikh ni. Ini 1178. Beliau jadi Syekhul Azhar pada 1183 baru beliau naik jadi Syekhul Azhar. Dan dalam kitab ini, dalam risalah ni, Syekh Abdul Samad Falimbani dah sebut dah waktu itu Syekh Ahmad Ad-Damanhuri ni seorang alim yang masyhur. Ulama-ulama Mekah waktu itu semua datang ke majlis beliau ni. Dan Syekh Abdul Samad Falimbani salah seorang yang hadir ke majlis tersebut lah. Ini kepentingan kalau kita dalam kajian manuskrip, kita bukan hanya mengkaji isi kitab, tapi kita juga dapat maklumat-maklumat sejarah itu daripada kandungan manuskrip tu. Jadi manuskrip ulama Melayu kita, kalau kita rujuk kan, banyak macam Dr. Amran sebut, banyak di Pahang ni, boleh jadi kita dapat untuk bina kembali kan tabaqat ulama tersebut, siapa yang belajar dengan siapa yang ada, siapa yang datang ke Pahang, itu boleh kita kumpulkan daripada maklumat yang ada dalam manuskrip tersebut. Khususnya kalau manuskrip itu ditulis oleh ulama Pahang sendirilah. Okey. Jadi waktu itu Syekh Ahmad Damanhuri datang ke Mekah untuk tunaikan haji. Pada bulan Zulhijjah beliau mengajar kitab beliau dalam ilmu tauhid. Beliau ada juga mengarang kitab dalam ilmu tauhid. Syekh Ahmad Damanhuri ini masyhur dengan syarahan beliau bagi Sulam Idahul Mubham, dan juga masyhur dengan syarahan beliau bagi Jauhar Maknun. Syarahan beliau bagi balaghah tersebut. Itu dua kitab yang sampai sekarang kalau dalam tradisi turas pondok kita kan, madrasah-madrasah tradisional akan belajar dua kitab ni untuk mempelajari ilmu mantiq dan juga ilmu balaghah. Okey. Ulama-ulama menghadiri majlis ini dan termasuk Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sendiri. Dan dalam majlis inilah ketika beliau mensyarahkan kitab tauhid beliau ni, beliau menjelaskan kalimah tauhid dengan sehabis-habis nyata. Itu bahasa Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau jelaskan sampai lumat dengan jelas makna kalimah tauhid tersebut. Lalu Al-Falimbani menulis takrir beliau tersebut. Dia buat nota. Apa yang dia belajar tu dia buat nota, dia kumpulkan. Dan setelah itu ada dari kalangan penuntut ilmu yang meminta beliau untuk menjelaskan hal tersebut. Tolong jelaskan kembali apa yang Syekh Ahmad Damanhuri jelaskan tu. Nak faham makna la ilaha illallah tersebut. Jadi beliau pun karang dah kitab ni. Jadi beliau buat matan itu daripada apa yang beliau dapat takrir dalam kelas tersebut, ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian nanti beliau syarahkan dalam bahasa Melayu. Baik, keperluan mempelajari ilmu mantiq di sisi Syekh Al-Falimbani. Baik, sebelum kita masuk keperluan mempelajari ilmu mantiq ni, perlu untuk kita tahu yang ulama seperti yang disebut dalam Matan Sulam, ulama berbeza pandangan tentang hukum mempelajari ilmu mantiq. Okey. Dalam Matan Sulam disebut apa? Dalam Sulam, فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة صحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس الكتاب وممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. Okey, dalam Matan Sulam disebut bahawasanya ada tiga pendapat. Wal hukmu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali. Ada tiga pendapat dalam mempelajari ilmu mantiq ni. Tuan-tuan semua dah tahulah, sebenarnya kita semua dah belajar ilmu mantiq ni macam ulang kaji lah kan, kita ulang kaji balik. Okey, ada tiga pendapat. Yang pertama yang mengharamkan ilmu mantiq. Memang ada ulama mengharamkan ilmu mantiq, itu kita tak dapat nafikan. Antaranya Imam Ibn Salah, antaranya Imam Nawawi, antaranya Syekh Ibn Taymiyah, antaranya lagi Imam Suyuti,
Ini tokoh-tokoh yang mengharamkan ilmu mantik. Tokoh-tokoh yang mengharamkan ilmu mantik. Imam Ibn Salah mengharamkan ilmu mantik. Kalau kita lihat dalam kalam ulama yang mensyarahkan perkara tersebut, mereka menyebut bahawasanya Imam Ibn Salah bila mengharamkan ilmu mantik, beliau dah mempelajari ilmu mantik. Beliau dah cuba untuk mempelajari ilmu mantik daripada guru beliau. Dan di zaman itu pun ilmu mantik masih ada sentimen yang ilmu mantik ni ilmu yang tak elok, tak okey. Jadi beliau belajar pun belajar secara tersembunyilah dengan guru beliau. Tapi guru beliau setelah beliau belajar dengan waktu yang agak lama, guru beliau tengok Imam Ibn Salah ni tak ada kemampuan untuk mempelajari ilmu mantik. Tak sesuai lah dengan dia. Jadi guru beliau nasihatkan, engkau tak payahlah belajar ilmu mantik ni. Sebab kalau engkau belajar pun lepas ni bila orang tahu engkau belajar ilmu mantik, engkau sekarang ahli hadis. Kan? Dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh. Kalau orang tahu engkau belajar ilmu mantik ni, orang akan pandang serong pada engkau. Itu sentimen di zaman tersebut. Sentimen di zaman tersebut lah. Okey. Jadi Ibn Salah memfatwakan haram untuk mempelajari ilmu mantik. Begitu juga dengan Imam Nawawi. Dan alasan ulama sebut, antaranya dalam syarahan ini yang bagi saya yang baguslah untuk memahami matan sulam ni, Hasyiah Al-Bannani, dia ada syarah Bannani, dia ada beberapa syarahan hasyiah bagi dia dalam ni. Okay, jadi dalam tu disebut apa sebab ulama mengharamkan ilmu mantik. Okay, ada dua sebab ulama mengharamkan ilmu mantik. Yang pertama kerana mereka mengatakan mantik tu terkait dengan falsafah. Mantik adalah muqaddimah untuk masuk kepada falsafah. Dan pada ketika itu falsafah tak disaring lagi. Falsafah tak disaring lagi. Maksudnya dalam falsafah tu ada bahagian ilahiyat yang kufur, ada bahagian ilahiyat yang syirik. Jadi apa yang mereka buat sebenarnya adalah saddud dhari'ah. Mereka takut kalaulah seorang tu terbiasa dengan mempelajari ilmu mantik, lalu dia tengok hujah-hujah dalam mantik ni adalah hujah yang benar, hujah yang kukuh, ditakuti nanti dia kata, oh kalau macam tu takkanlah muqaddimah mereka betul, nanti kat dalam bahagian falsafah mereka salah kot. Jadi dia berbaik sangka dengan idea-idea falsafah yang boleh membawa kepada kekufuran, seperti qidam alam, seperti tak mempercayai kebangkitan semula, perkara-perkara tersebut. Okay. Jadi tujuan mereka itu sebenarnya adalah untuk saddud dhari'ah. Tujuan mereka mengharamkan ilmu mantik tersebut. Tetapi setelah itu ulama melakukan proses saringan bagi ilmu falsafah. Seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam Tahaffutil Falasifah. Jadi alasan itu dah tak terpakai dah. Saddud dhari'ah itu dah tak berlaku dah. Kalaupun seorang tu belajar ilmu mantik, maka akhirnya dia akan belajar falsafah yang dah disaring, falsafah yang dah murni, yang dah bersih daripada unsur-unsur yang syirik ataupun kufur tersebut. Okey. Itu golongan pertama yang mengharamkan ilmu mantik. Golongan yang kedua mengatakan wa qala qaumun yanbaghi ay yu'lama. Sayugianya, sepatutnya, semestinya untuk dipelajari. Ulama dalam nak memahami kata-kata ni ada sebahagian kata maksudnya wajib, ada yang kata sunat. Okey, ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Tetapi yang rajihnya yang dimaksudkan di sini adalah sunat, mandublah. Dianjurkan untuk mempelajari ilmu mantik. Kerana apa? Kerana dia menjadi alat untuk menguasai ilmu-ilmu yang wajib seperti ilmu akidah. Tapi kalaulah dia adalah alat bagi yang wajib, kenapa dia tak jadi wajib? Kan? Sebabnya al-wasail lil wasail hukmul maqasid. Bagi perantara itu, wasilah itu, dia dapat nilai yang sama dengan tujuannya. Jadi kalau menguasai ilmu akidah wajib, kenapa mantik jadi tak wajib? Ulama menjawab kerana kita dapati ulama kita yang terdahulu sebelum masuknya ilmu mantik, mereka menguasai ilmu akidah tanpa perlu pada ilmu mantik. Jadi tak sampai untuk kita nak kata wajib, itu tak boleh. Okey, tapi ada yang mengatakan wajib. Ada sebahagian yang mengatakan wajib. Antara yang mengatakan wajib adalah Al-Yusi. Al-Yusi ni tokoh mujaddid ilmu akidah setelah Imam Sanusi di Maghribi lah. Al-Yusi. Dia ada satu kitab yang menarik, Masyrabul Am wal Khas fi Bayani Kalimatil Ikhlas, menceritakan tentang kalimah la ilaha illallah secara mantik dan juga secara tasawuf. Sangat menarik kitab tu. Beliau akan sebut dulu di depan tu, beliau akan sebut dulu kaedah-kaedah ilmu mantik, kemudian beliau apply kaedah tersebut dalam memahami la ilaha illallah. Masyrabul Am wal Khas. Jadi bagi beliau wajib untuk belajar ilmu mantik. Okey, tetapi ulama yang lain macam Imam Sanusi tak sampai wajib. Sunat, dianjurkan, mandub untuk belajar ilmu mantik supaya dapat menguasai ilmu
ilmu akidah tersebut. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat ketiga, yang ni yang rajih lah di sisi sahibus sulat, iaitu mantik itu dipelajari bagi orang yang kuat akalnya dan dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Sebab apa? Kalaulah dia belajar ilmu aqliyat, ilmu akal, tetapi dia tak berpegang dengan Quran dan Sunnah, nanti dia akan jadi menyeleweng, dia akan ikut hawa nafsu dia. Dan sama juga dalam masalah ilmu adab bahas munazarah, benda yang sama berlaku. Sebab tu kita tengok dalam hawashi kepada matan Nasafiyah, dalam hawashinya, hawashi bagi aqaid Nasafiyah, kita dapati ulama sebut tentang macam mana anak kepada Imam Abu Hanifah bila dia nak berdebat. Imam Abu Hanifah dikenali sebagai sahibul fiqhil akbar. Beliau menguasai ilmu akidah sebelum beliau menguasai ilmu fiqh. Maksudnya sebelum beliau hebat dalam ilmu fiqh, menjadi tokoh yang besar dalam ilmu fiqh, beliau dah jadi tokoh dalam ilmu akidah dah. Dan bila anaknya nak berdebat, apa yang dia buat? Beliau halang anaknya daripada berdebat. Beliau tak bagi anaknya berdebat. Jadi anaknya kata, macam mana ayah berdebat? Kan? Sekarang nak halang saya untuk berdebat. Kenapa? Jadi ayahnya jawab, Imam Abu Hanifah kata, kami dulu bila kami berdebat ataupun berhujah dengan seorang, kami takut, kami mengharapkan agar kata-kata dia tu kata-kata yang betul. Mengharapkan agar apa yang disebut tu adalah benda yang bertepatan dengan syariat, bertepatan dengan akidah. Tapi kalian hari ini bila berdebat, kalian mengharapkan yang keluar daripada kata-kata dia tu adalah kata-kata yang kufur. Maknanya kalian nak supaya dia jatuh kufur. Supaya aku boleh untuk rak dia jatuh kufur. Jadi berarti kata nak dia kufur. Jadi perlu kepada seorang tu untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, berpegang, beriltizam dengan Quran dan Sunnah. Jadi bila dia belajar ilmu-ilmu aqliyat ni, dia tak menjadikan ilmu aqliyat ni alat bagi hawa nafsu dia. Baik, di sisi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, beliau menyebut ada 4 ilmu yang wajib dikuasai. Untuk faham makna la ilaha illallah tu, 4 ilmu ni wajib untuk dikuasai. Ini saya nukil daripada kitab beliau. Beliau menyebut, ketahui olehmu hai talib, bahawasanya difahami daripada perkataan ini yang disyarahkan sebelum tu, bahawa tiada mengetahui seseorang itu akan hakikat bicara la ilaha illallah daripada nafinya dan isbatnya, daripada tu min bayaniyah lah tu. Okey, iaitu dia takkan memahami hakikat bicara penafian yang ada dalam la ilaha illallah dan pengisbatan yang ada dalam la ilaha illallah. Menafikan ilah dan mengisbatkan Allah tu dia takkan faham, dan lainnya daripada salahnya dan betulnya, dan dia takkan faham juga mana satu makna yang salah, mana satu makna yang betul bagi orang yang tiada mengetahui ilmu yang 4 itu. Orang yang tak tahu ilmu yang 4 tu yang dia sebut dalam kitab tu lah sebelum ni. Apa ilmu yang 4 tu? Yang pertama usul fiqh. Perlu untuk dia pelajari usul fiqh. Kemudian ma'ani dan bayan, balaghah lah maksudnya. Perlu untuk dia memahami ilmu balaghah. Kemudian mantiq dan juga ilmu nahwu. 4 ilmu ni. Usul fiqh, balaghah, mantiq dan nahwu. Perlu untuk dia kuasai. Atau tiada ia mengaji ilmu ini tetapi ia mengambil daripada guru yang mengetahui ia akan ilmu ini. Ataupun dia tak belajar secara langsung ilmu ni. Sebab kalau kita sebut macam ni secara umum tadi, kalau tak tahu ilmu ni, tak belajar ilmu ni, maka dia takkan faham makna la ilaha illallah. Nanti akan ada orang yang petikai, yang kata, oh banyak je orang awam tak belajar pun ilmu ni. Kan? Tak belajar pun usul fiqh, tak belajar balaghah, nahwu tak belajar. Kan? Orang Melayu pula, maksudnya orang awam ni nak belajar nahwu bila? Kan? Jadi kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, atau tiada ia mengaji ilmu ini tetapi ia mengambil daripada guru yang mengetahui. Maksudnya dia belajar akidah tu daripada guru tu tahu. Ini sisi balaghah dalam la ilaha illallah. Ini sisi mantiq, ini sisi nahwunya. Dan dia huraikan, dia sajikan kepada muridnya walaupun muridnya tak faham, tak tahu, maksudnya tak tahu istilah-istilah tersebut, tapi dia, makna tu dia faham. Makna tu dia dapat. Waktu tu dia faham lah makna la ilaha illallah. Daripada guru yang mengetahui ia akan ilmu ini dengan pengambilan yang baik. Dia talaqi dengan guru tersebut dengan bentuk talaqi yang baik. Baik. Dan kata kata Syekh Abdul Samad Falimbani lagi, dan yang sebesar-besar alat ilmu tauhid itu ilmu mantiq. Antara 4 ilmu ini yang paling penting sekali dalam ilmu tauhid adalah ilmu mantiq.
dalam ilmu akidah. Sebab tu kalau dia tak belajar ilmu mantik, dia tak akan faham. Bila dia baca dalam Ummul Barahin, dia akan anggap Ummul Barahin susah. Dia akan anggap Ummul Barahin berat lah. Sebab apa? Dia tak nampak dalam Ummul Barahin tu ada qiyas. Bila Imam Sanusi sebut tentang dalil-dalil bagi sifat itu, semua dalam bentuk qiyas istithnai. Dia tak akan nampak benda tu. Sama dia sebut muqaddimah saja. Muqaddimah sughra saja ataupun muqaddimah sughra dan kubra. Ataupun dia bagi isyarat, tapi semua tu adalah dalam bentuk qiyas. Dan yang tu insya-Allah nanti kita akan tengok. Bila kita masuk dalam Ummul Barahin nanti kita akan tengok. Setiap satu tu kita boleh keluarkan bentuk qiyas ni. Sama ada qiyas iqtirani ataupun qiyas syarti kita boleh keluarkan. Okey. Dan yang sebesar-besar alat ilmu tauhid itu ilmu mantiq. Seperti kata Syekhul Islam dalam Syarah Isaghuji. Syekhul Islam maksudnya Syekhul Islam Zakaria Ansari lah. Di sisi Syafi'iyah bila sebut Syekhul Islam maksudnya Imam Zakaria Al-Ansari. Okey. Dan Syekh Abdul Samad Falimbani banyak menukil daripada Syekhul Islam dalam masalah mantiq dalam kitab ni. Beliau banyak menukil daripada Syarah Isaghuji oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari. Seperti kata Syekhul Islam dalam Syarah Isaghuji pada bicara ilmu mantiq, ia nukil daripada Imam Al-Ghazali, yang mana Imam Ghazali sebut ini dalam kitab Mustasfa beliau. Al-Mustasfa fi Usul al-Fiqh, menerangkan berkenaan dengan usul fiqh. Imam Ghazali mulakan dengan menyebut tentang kaedah-kaedah ilmu mantiq terlebih dahulu. Menunjukkan nak menguasai ilmu usul fiqh pun perlu untuk menguasai ilmu mantiq. Jadi ilmu ni memang Syekh Abdul Samad Falimbani kata 4 ilmu ni perlu dipelajari. Tapi macam mana susunannya? Untuk kita tahu susunan setiap ilmu tu, kita perlu lihat ilmu mana yang menjadi komponen bagi ilmu yang lain. Ilmu mana yang jadi komponen bagi ilmu yang lain. Contohnya nak belajar usul fiqh. Komponen usul fiqh dalam dia kena tahu nahwu. Sebab perbahasan huruf ma'ani. Dalam dia ada perbahasan mantiq. Berarti kata dia perlu belajar ilmu nahwu dan mantiq dulu. Kemudian baru dia masuk ke dalam usul fiqh. Jadi di situ dia akan nampaklah maratib ulum tu, susunan ilmu tersebut. Okey. Kata Imam Al-Ghazali, man la mantiqa lahu la thiqata bi'ilmi. Barang siapa, artinya barang siapa tiada baginya mengetahui ilmu mantiq, maka tiada boleh dipercayai ilmunya itu. Yang tak pelajari ilmu mantiq tak boleh untuk dipercayai ilmunya itu. Maknanya ilmunya tak kejat, ilmunya tak kukuh lah. Ilmunya rapuh. Dia tak dapat untuk bina hujah-hujah yang jelas dan hujah-hujah yang sahih bagi satu perkara tersebut. Okey. Dan benda ni kalaulah ada orang yang cuba untuk menafikan benda ni, dia kata macam mana kalian jadikan mantiq sampai macam ni sekali? Seolah-olah karya-karya ulama tu, kitab-kitab ulama tu semua tak ada nilai. Kan? Mengatakan yang tak belajar ilmu mantiq ataupun tak tahu ilmu mantiq itu maka tak dipercayai ilmunya. Okey. Al-mantiqu mantiqan. Mantiq tu ada dua. Satu mantiq dengan makna disiplin ilmu dengan mustalahat, istilah-istilah yang ada. Satu lagi mantiq dengan makna apa? Mantiq dengan makna cara berfikir yang betul tu, yang sahih tu. Itu kalau tak ada istilah sekalipun tapi betul cara fikirnya, itu adalah mantiq. Okay. Cuma kita hari ni kita tak mampu untuk nak berfikir dengan cara yang betul. Buktinya apa? Dengan media, dengan semua cara kehidupan kita yang mengajar kita untuk fikir dengan cara yang salah. Yang sampaikan mustahil adat dengan mustahil akal pun tak boleh nak beza. Tak boleh tengok yang dalam. Imam Sanusi letak yang basic itu, wajib, mustahil, harus akal tu. Sampaikan ada sebahagian tak boleh nak beza antara mustahil adat dengan mustahil akal. Dan saya dapati ramai orang macam tu. Ramai yang macam tu. Bila menyebut tentang mustahil, dia sebut kata benda ni mustahil akal. Tak, bukan mustahil akal. Benda ni tak logik. Tak logik mustahil akal. Tak, bukan tak logik. Bukan yang tak logik, tak berlaku. Tapi boleh kalau Allah Ta'ala nak buat benda tu berlaku. Okey. Begitu juga macam nahwu. Nahwu dengan makna disiplin ilmu tu kena tahu mubtada, khabar, fa'il, fa'il, maf'ulun bih semua tu. Tapi orang Arab pun ada nahwu. Sebelum daripada disiplin ilmu tersebut, orang Arab dah ada nahwunya, dah tahu bahasa Arab ni. Okay. Jadi itu adalah bahasa Arab. Begitu juga dengan mantiq. Sebab tu waktu kemasukan ilmu mantiq ke dalam tradisi Islam, macam yang saya berbual dengan Ustaz Luqman semalam, dengan Ustaz Hakim semalam. Bila masuknya ilmu mantiq ke dunia Islam ni, ulama-ulama yang mula-mula membangkang ilmu mantiq itu antaranya adalah ulama nahwu sendiri. Kerana bagi mereka kata nahwu tu dah satu kaedah berfikir yang sahih dah.
Dalam nahwu tu ada falsafah dia, ada cara fikir dia yang betul. Dan mereka datangkan contoh. Yang ni cara fikirnya. Kan? Tapi setelah itu tetap umat Islam menerima mantik setelah mereka faham keperluan mantik. Kan? Macam yang disebut oleh sahibus sulam. Nahwu untuk menjaga lisan, tapi mantik untuk menjaga kaedah tafkir. Cara untuk dia berfikir tersebut. Akhirnya mereka menerima ilmu mantik tersebut. Okey. Baik. Kemudian beliau menyebut wasammahu mi'yarul ilmi, dan dinamakan akan ilmu mantik itu neraca bagi segala ilmu. Ilmu mantik itu disebut sebagai neraca bagi segala ilmu. Timbangan bagi segala ilmu lah. Kata Syekh Abdul Samad Al-Bani, barang siapa yang membicarakan akan ilmu tauhid yang lebih daripada fardu ain itu dengan tiada mengetahui ilmu mantik. Nampak tak? Di sini ada isyarat kepada furu'ul usul dan usulul usul. Kata Syekh Abdul Samad Al-Bani, barang siapa yang membicarakan ilmu tauhid yang lebih daripada fardu ain. Jadi ada ilmu tauhid yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain itu adalah usulul usul lah, usul bagi usuluddin. Itu memang semua orang kena pegang dengan benda tu. Kalau bercanggah, kalau tak terima benda tu ataupun pegang dengan pendapat sebaliknya, sama ada jatuh kufur lah usul. Furu'ul usul akan jadi ahli bid'ah. Jadi bila dia membincangkan furu'ul usul, masuk dalam perbincangan yang mendalam, contoh yang mudah ulama letak macam mana? Contoh macam ni. Kita beriman Allah Ta'ala wujud. Itu usulul usul. Furu'ul usulnya macam mana? Adakah wujud Allah Ta'ala ni ainu dzatih? Adakah wujud itu diri zat? Ataupun wujud itu bukan diri zat? Adakah wujud itu sifat nafsiyah? Ataupun bukan sifat nafsiyah? Itu adalah furu'ul usul. Itu dah masuk dalam fardu kifayah. Tapi jadi keperluan lah zaman sekarang. Bila kita nak berbahas dengan golongan-golongan yang membawa falsafah-falsafah barat, idea-idea yang bertentangan dengan Islam, perlu ada sekumpulan daripada kita yang menguasai ilmu tersebut. Dan jadi wajib bagi golongan yang memiliki kemampuan untuk menguasainya dan tak ada orang di tempat tersebut. Okey. Kalau dipahami mungkin Institut Ilmu Darul Makmur lah, kan, yang perlu untuk menggerakkan perkara ni, kan. Baik. Dengan tiada mengetahui ilmu mantik, maka orang itu seperti menimbang emas dengan tiada neraca. Timbang emas tapi pakai tangan je. Ni agak-agak sekilo emas ni. Tak tahu timbangan yang tepat bagi emas. Sedangkan orang nak timbang emas tu akan pakai penimbang yang paling sensitif untuk dapatkan timbangan yang tepat bagi emas tersebut. Kerana ilmu tauhid itu kebanyakan dalamnya itu bicara ilmu akal, dan tiada mengetahui ilmu akal itu melainkan dengan ilmu mantik. Okey. Itu berkenaan dengan kepentingan mempelajari ataupun menguasai ilmu mantik di sisi Syekh Abdul Samad Al-Bani. Kita masuk bahagian seterusnya, memahami nisbah hukmiah pada kalimah syahadah. Nisbah hukmiah ni maksudnya isnad lah yang berlaku dalam ayat, kan. Bila kita menisbahkan khabar kepada mubtada', kita menisbahkan fa'il kepada fa'il. Itu. Kata Syekh Abdul Samad Al-Bani, hasil daripada segala perkataan jumhur ulama itu bahawasanya wajib atas tiap-tiap kita yang aqil baligh mengiktiqadkan bahawa makna la ilaha illallah itu menafikan sifat uluhiyah pada makna mustahiq lil ibadah. Okey. Menafikan sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah tu apa maksudnya? Menafikan mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk disembah. Ataupun menafikan wajibul wujud, menafikan yang wajib wujud. Ataupun menafikan ma'bud bihaq, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ataupun menafikan makna mustaghni an kulli ma siwah, yang tak perlu kepada semua yang lain. Muftaqir ilaihi kullu ma'adah, yang semua yang lain perlu padanya. Makna-makna ni kita nafikan bahawa dibangsakan kepada yang lain Allah Ta'ala. Menafikan daripada kita nisbahkan makna ni kepada selain Allah. Maksudnya tak ada yang selain Allah yang wajibul wujud. Tak ada yang selain Allah yang berhak untuk disembah. Tak ada yang selain Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Maksudnya yang betul-betul boleh untuk disembah, layak untuk disembah, berhak untuk disembah. Dan tidak ada yang selain Allah yang tak perlu kepada semua yang lain dan semua yang lain perlu kepada dia. Itu makna nisbah hukmiah di situ. Isbat dan nafi yang berlaku dalam kalimah syahadah tersebut. Ini nafi yang ada dalam kalimah syahadah. Itu nafinya. Isbatnya dekat mana? Dan wajib kita isbatkan. Maksudnya bila kita sebut la ilaha illallah, sebab tu Imam Sanusi nanti dalam Ummul Barahin, dalam syarah Ummul Barahin, beliau menyebut makna la ilaha illallah itu la mustaghniya an kulli ma siwa wa la muftaqira ilaihi kullu ma adah illallah. Tidak ada yang
tak perlu kepada semua yang lain dan tidak ada yang semua yang lain perlu kepadanya melainkan Allah. Maknanya kita menafikan makna ni daripada semua yang selain Allah. Dan kita hanya isbat makna ni kepada Allah Ta'ala sahaja. Dan wajib kita isbatkan segala sifat yang tersebut itu dibangsakan kepada Allah Ta'ala. Iaitu Tuhan kita yang menjadikan sekalian alam lagi bersifat dengan segala sifat kamalat. Okey. Ini nafi dan isbat yang berlaku dalam kalimah syahadah. Baik. Apa kaitan nafi dan isbat ni dengan nisbah hukumiah yang kita sebut sebelum ni? Okey, nak faham nisbah hukumiah ni kita perlu faham dulu perbahasan. Kita ulang kaji balik perbahasan aqsamul ilmi al-hadith dalam ilmu mantiq, pembahagian ilmu yang baharu. Ulama bahagikan ilmu baharu ada dua, ada tasawur, ada tasdiq. Okey. Tasawur tu dekat mana berlaku? Dekat mufrad tu. Okey. Apa yang Sahibus Sulam sebut? Idraku mufradin tasawwurun ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Idraku mufradin tasawwurun. Okey. Tasawur itu adalah idraku mufrad. Idrak itu apa? Idrak itu adalah husulu surati syai' fi dhihni. Ada yang menyebut husul surati syai', terhasilnya gambaran satu perkara dalam fikiran. Ada yang menyebut wusulu surati syai', sampainya gambaran satu perkara dalam fikiran. Ulama sebut dia seolah-olah macam cermin. Bila kita letak cermin, ada barang depan dia, gambaran perkara tersebut ada dalam cermin. Okey, macam tu. Jadi ada gambaran bagi satu perkara. Gambaran bagi satu perkara. Contoh kalau kita sebut songkok, semua orang faham songkok. Songkok tak sama dengan kopiah. Songkok tak sama dengan kek. Maksudnya dalam akal kita, dalam fikiran kita ada tasawur bagi songkok tersebut. Dan setiap yang kita pakai, ini songkok, ini songkok, ini songkok. Kalau tukar, ada orang lain pakai songkok kalau merah, songkok juga. Jadi dah ada dah makna songkok tu dah ada dalam akal kita, dalam fikiran kita. Husulus surati syai', terhasilnya gambaran satu perkara dalam zihin kita. Ataupun sampainya gambaran satu perkara dalam zihin. Itu adalah tasawur. Dan tasawur ada tiga. Ada tiga bentuk tasawur. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tasawur maudhu'. Kan? Dalam sesuatu statement, satu ayat, contohnya kita sebut apa dia? Kita sebut Muhammadun Rasulullah. Kan? Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi yang pertama tasawur maudhu' ataupun mubtada' lah kita sebut. Mubtada' dengan khabar. Maudhu' tu ada tasawur dia. Faham bila sebut Muhammad, Muhammad yang mana? Itu Muhammad yang lahir di Sayyidina Muhammad yang lahir di Mekah. Pada tahun sekian-sekian, hidupnya sekian-sekian, sejarah hidupnya. Jadi dah ada tasawur dekat kita, kita faham. Yang ni membezakan yang kita sebut ni daripada yang orang yang lain yang namanya Muhammad. Kita dah dapat tasawur. Rasulullah, kita faham pula makna Rasul tu apa? Utusan. Allah adalah Tuhan. Utusan Tuhan maknanya orang yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Makna tu, itu adalah tasawur yang kedua, tasawur mahmul. Tasawur maudhu', tasawur mahmul. Kemudian, dalam sesuatu penyataan, statement, ada tasawur yang ketiga, iaitu tasawur nisbatil maudhu', nisbatil mahmul ilal maudhu'. Kita tasawur menisbahkan mahmul kepada maudhu'. Maknanya kita menisbahkan kerasulan itu kepada Sayyidina Muhammad. Kalau kita sebut contohnya Zaid berdiri, kita menisbahkan berdiri itu pada Zaid. Macam mana kalau kita nisbahkan diri pada Zaid? Tasawur yang ketiga ni, yang ni bukan lagi hukum. Yang ni bukan lagi hukum. Hukum nanti akan masuk tasdiq. Okey, tasawur ketiga ni kita hanya mujarrad tasawur. Kita hanya tasawur menisbahkan satu perkara pada satu perkara. Yang ni berlaku lebih jelas bila seorang tu syak ataupun confused. Contohnya dia kata, hari ni ada tak kelas Dr. Zainal? Ada tak? Ada dekat masjid. Kelas Dr. Zainal ada kat masjid. Dia boleh bayang dah macam mana Dr. Zainal, macam mana kelas dia, macam mana kelas tu ada di masjid. Tapi ada kat masjid ke tak ada kat masjid? Dia tak tahu. Maksudnya ada tasawur. Dan ada tiga tasawur. Tasawur maudhu', kelas Dr. Zainal. Kelas Dr. Zainal. Tasawur mahmul, di masjid. Dan menisbahkan di masjid tu, perbuatan yang berlaku di masjid tu kepada Dr. Zainal, itu adalah tasawur yang ketiga. Tapi tak ada hukum lagi. Betul ke kat masjid ke bukan? Nampak? Boleh berlaku syak di situ. Okey. Kemudian setelah tu barulah masuk bahagian hukum ataupun nisbah hukumiah ataupun tasdik nanti. Tasdik nanti bila ada dalil dia. Ada dalil yang menunjukkan kata, oh kelas tu bukan di masjid, di sini. Apa buktinya? Buktinya musyahadah. Dia tengok dengan mata, dia duduk di sini. Bukan di sana. Okey. Jadi yang tu, yang keempat tu itu
barulah disebut sebagai tasdiq ataupun hukum. Yang kita sebut pada hari yang pertama, al-hukmu itsbatu amrin li amrin, itu tasdiq. Okey. Kata Syekh Abdul Samad Al-Bani, adapun sekalian perkataan yang telah lalu sebutnya itu, maka itulah makna perkataan yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaqqiqul Mudaqqiq Syekh Athaullah Ibnu Ahmad Al-Misri Al-Azhari thumma Al-Makki. Ini guru dia lah, guru Syekh Abdul Samad Al-Bani. Kita dapat tahu daripada manuskrip ni, kata beliau belajar dengan guru beliau ni. Okey, dalam risalahnya yang bernama Aqdul Farid ataupun Aqdul Farid fi tahqiqi kalimat tauhid, bahawasanya nafi dan isbat itu tiada berhadap kepada nafsu zat dan tiada berhadap kepada nafsu sifat. Maksudnya apa? Bila kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, nafi tiada Tuhan tu bukan kena kepada Tuhan itu. Sekejap kita akan uraikan. Macam dia bukan kena pada Tuhan tersebut. Dan tiada berhadap kepada nafsu sifat, dan bukan juga kena kepada sifat Tuhan tersebut, mustahiq lil ibadah. Kan? Itu semua bukan kena pada yang tu. Artinya apa? Artinya tiada sah dikatakan bahawa yang dinafikan itu semata-mata zat. Bukan zat semata yang dinafikan. Tiada Tuhan, maksudnya tak ada zat Tuhan, bukan yang tu. Tiada Tuhan iaitu tak ada sifat ketuhanan, bukan yang tu. Bukan itu makna yang dikehendaki. Bahawa yang dinafikan itu semata-mata zat, tiada sah dikatakan bahawa yang dinafikan itu semata-mata zat, dan tiada sah dikatakan bahawa yang dinafikan itu semata-mata sifat. Okey. Demikian lagi tiada sah dikatakan bahawa yang diisbatkan itu semata-mata zat. Bila kita sebut illallah, bukan kita isbat zat Allah Ta'ala, bukan isbat zat semata. Okey. Dan tiada sah dikatakan bahawa yang diisbatkan itu semata-mata sifat, bukan isbat sifat semata-mata. Itu apa yang kita isbat? Yang kita isbat tu, kita isbat nisbah hukumiyah. Kita menafikan sifat ketuhanan yang sebenar kepada yang selain Allah, yang dikatakan Tuhan tapi selain Allah. Dan kita mengisbatkan sifat ketuhanan yang sebenar hanya kepada Allah. Yang tu, nafi dan isbat tu kena pada situ. Bukan pada zat semata, bukan pada sifat semata. Okey. Dan hanya sahaja nafi dan isbat berhadap kepada nisbah sifat kepada zat. Okey. Mustahiq lil ibadah itu hanya kepada Allah, itu isbat. Mustahiq lil ibadah tu kepada selain Allah, itu nafi. Okey. Yakni yang dinafikan dan diisbatkan itu iaitu nisbah sifat kepada zat. Nisbah sifat tersebut kepada zat. Kemudian bila disebut tentang nisbah, dia masuk pula bahasan nisbah hukumiyah. Bermula makna nisbah itu iaitu pertambatan antara mahkum bih dan mahkum alaih pada bicara usul fiqh. Mahkum bih dengan mahkum alaih. Okey. Sekarang dia sebut istilah-istilah bagi setiap bidang ilmu, tapi nanti kita akan tengok sebenarnya sama je lah, benda yang sama. Okey, atau perdapatan antara musnad bih dan musnad ilaih pada bicara ilmu ma'ani dan bayan, balaghah. Atau pertambatan antara maudhu' dan mahmul pada bicara ilmu mantiq, yang tu jugalah. Cuma dalam bidang lain disebut dengan istilah yang lain. Okey. Sebab apa? Sesuai dengan bidang ilmu tersebut. Dalam usul fiqh menceritakan tentang adillah, menceritakan tentang hukum. Jadi disebut mahkum bih dengan mahkum alaih. Mahkum alaih itu adalah mubtada', mahkum bih adalah khabar. Mahkum alaih itu adalah maudhu', mahkum bih itu adalah mahmul. Musnad ilaih itu adalah mubtada', musnad bih adalah khabar. Musnad ilaih adalah fa'il, musnad adalah fa'il. Okey. Maudhu' adalah mubtada', mahmul adalah khabar. Maudhu' adalah fa'il, mahmul adalah fa'il. Atau pertambatan antara maudhu' dan mahmul pada bicara ilmu mantiq. Pertambatan yang kita sebut tadi tu, yang kita cerita panjang-panjang tu. Okey, atau pertambatan antara mubtada' dan khabar, atau pertambatan antara fi'il dan fa'il pada bicara ilmu nahwu. Dan segala ibarat itu maknanya satu jua. Adapun nisbah itu pada bahasa Melayu, maka iaitu membangsakan sesuatu kepada sesuatu. Menisbahkan sesuatu kepada sesuatu. Menisbahkan berdiri kepada Zaid. Seperti Zaidun qa'imun, makna dibangsakan, maka dibangsakan qiyam itu kepada diri Zaid. Okey. As-salatu wajibatun, menisbahkan wajib kepada salat. Macam itulah. Okey. Selesai bahagian. Jadi dah faham dah nisbah hukumiyah, apa yang diisbatkan pada la ilaha illallah, apa yang dinafikan pada la ilaha illallah. Sekarang kita masuk pula perbincangan ilah, yang mana di sini kita akan nampak macam mana Syekh Abdul Samad Al-Bani menggunakan, mengaplikasikan kulli dan juz'i
pada kalimat la ilaha illallah. Makna ilah pada kalimah syahadah. Kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi ilah di sini ada 3 probability, ada 3 kebarangkalian. Sama ada maksudnya ilah mutlak, Tuhan secara mutlak. Apa-apa yang disebut sebagai Tuhan. Tak kisah Tuhan tu betul ataupun Tuhan tu salah. Ataupun ilah di sini maksudnya ilah yang batil, Tuhan yang batil, bukan Tuhan yang betul. Ataupun yang dimaksudkan adalah ilah hak, Tuhan yang betul. Mana satu yang kita nafikan? Kalau kita sebut yang pertama, la ilaha illallah, maksudnya tidak ada Tuhan, tak kisah Tuhan itu betul ataupun salah, melainkan Allah. Itu yang pertama. Kalau kita sebut ilah batil, maksudnya tidak ada Tuhan yang batil, melainkan Allah. Okey, nampak? Kalau kita sebut yang ketiga, maksudnya tidak ada Tuhan yang betul, melainkan Allah. Okey. Jadi kata Syekh Abdul Samad Al-Bani, tiada sah yang dinafikan pada perkataan la ilaha illallah itu akan ilah mutlak. Yang tu tak sah. Kerana bahawasanya lazim daripada itu menafikan akan mutlaqul ilah. Kerana lazim daripada kita menafikan ilah mutlak tu, al-ilahul mutlak, maksudnya kita menafikan mutlaqul ilah. Kita menafikan semua Tuhan. Sama ada ilah batil atau ilah hak. Sama ada muqaddar ataupun mawjud. Maka yang demikian itu dusta. Kat mana kedustaan dia? Dekat mana kesalahan dia? Kenapa tak boleh untuk kita menafikan mutlaqul ilah? Okey, sebenarnya dia kembali kepada kaedah pada nafi dan isbat. Okey, yang nafi itu, benda yang boleh nafi adalah benda yang tak wujud. Boleh tak saya kata mikrofon ni tak ada? Tak boleh sebab mikrofon ni ada. Andaikan mikrofon ni bukan mikrofon betul, mikrofon plastik mainan. Saya kata mikrofon ni tak ada, betul tak? Tak betul juga. Walaupun mikrofon tu bukan mikrofon yang betul, mikrofon yang batil. Tapi tak boleh nafi sebab dia wujud. Dia ada. Sebab tu, kalau kita menafikan ilah yang batil, tak boleh nafi sebab apa? Ada, memang ada. Batu-batu, asnam tu memang ada. Itu ilah yang batil. Dan kalau kita menafikan mutlaqul ilah, masuk dalam dia ilah yang batil pun ada juga dalam tu. Pun ternafi. Jadi seolah-olah kita kata, oh batu tu tak ada. Patung tu tak ada. Berhala tu tak ada. Sedangkan ada tak? Ada. Berarti kata kenyataan tu salah. Jadi tak dinafikan. Bukan ilah batil tu dinafikan. Yang kita nafikan macam tadi kita sebut, nisbah hukmiah. Mengisbatkan sifat ketuhanan yang sebenar kepada ilah yang batil. Itu yang dinafikan. Itu yang dinafikan. Maka yang demikian itu dusta. Okey. Tiada sah yang dinafikan itu ilah batil. Bahawasanya lazim daripada itu menafikan akan segala yang disembah. Lazim ini masuk balik perbahasan lazim malzum yang kita sebut dalam kelas itu. Kan qawaidul luzum, yalzamu min wujudil malzum wujudul lazim. Bila ada malzum ada lazim. Maksudnya apa? Kalaulah ada penafian kepada ilah batil, maka akan ada penafian kepada apa yang disembah oleh orang kafir seperti berhala dan selainnya. Sedangkan tak boleh kita kata tak ada, benda tu dah ada. Okey. Dan yang demikian itu dusta pula. Okey. Kerana zat berhala itu tiada sah dinafikan. Tak boleh dinafikan, zatnya memang ada, batu tu memang ada. Kan? Dan hanya sahaja yang dinafikan itu keadaan berhala itu mempunyai sembah yang sebenar-benarnya. Ma'bud bihaq, itu yang dinafikan. Mengatakan kaunu hadha as-sanam ma'budan bihaq. Adanya patung berhala ini adalah yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Itu yang dinafikan. Seperti diiktikadkan akan dia oleh orang kafir. Seperti yang diiktikad oleh orang kafir lah. Mereka iktikad bahasanya yang tu ada sifat ketuhanan. Ada kekuasaan, boleh bagi rezeki apa semua. Jadi yang tu yang kita nafikan. Menafikan penisbahan sifat-sifat Tuhan tu kepada berhala-berhala tersebut. Bermula sebenar-benarnya yang dinafikan pada kata la ilaha illallah itu, iaitulah ilah hak, Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar melainkan Allah. Memang betul lah. Memang tak ada, memang tak wujud Tuhan yang benar melainkan Allah. Yang ditakdirkan wujudnya. Takdir di sini bukan qada qadar. Takdir ni maksudnya yang diandaikan. Kan kalau dalam kat pondok-pondok sebut fardu takdir, fardu takdir. Itulah fardu tu maknanya diandaikan, takdir pun maknanya diandaikan juga. Okey. Kalau bahasa Arab kita sebut al-mafrud. Mafrud tu benda yang diandaikan, yang dijangkakan, sepatutnya jadi macam tu. Macam itulah.
Tapi makna sebenarnya adalah diandaikanlah. Okey. Bermula sebenarnya yang dinafikan pada kata la ilaha illallah itu ialah ilah haq yang ditakdirkan wujudnya. Maksudnya apa? Yakni jikalau ditakdirkan dan difardukan ada. Kalau kita andaikan ada Tuhan yang benar, yang selain Allah, ternafi tak? Yang lain daripada Allah Ta'ala itu mempunyai sembah yang sebenar-benarnya, nescaya kita nafikan benda tu. Tak ada benda tu. Okey. Kenapa kita boleh andaikan? Kenapa kita boleh andaikan ada yang disebut sebagai ilah haq? Kerana kalimat ilah ni adalah kalimat yang kulli. Di situ masuk perbahasan kulli tu. Jadi perlu untuk faham kulli dengan juz'i. Kulli adalah ma la yamna'u tasawwuruhu min wuqu'i syirkati fih. Juz'i ma yamna'u tasawwuruhu min wuqu'i syirkati fih. Kulli ni kita faham makna dia tadi, kita dapat tasawur dia. Makna tersebut tak mencegah untuk ada pada banyak perkara. Makna tu melihat kepada makna, tak lihat kepada sisi yang lain. Lidhatil makna, lidhatil tasawur. Okey. Makna tu tak mencegah untuk ada pada perkara yang lain ataupun ada pada banyak perkara, tak mencegah. Okey. Adapun makna juz'i, yang tu dia mencegah. Juz'i ni apa? Juz'i contohnya nama khas. Zainul Abidin. Memang ada orang lain nama Zainul Abidin juga. Tapi Zainul Abidin yang ni, wadaknya berbeza dengan wadak yang lain. Masuk ilmu wadak pula. Ilmu wadak ni. Maksudnya perletakan nama tu. Waktu dia letakkan nama Zainul Abidin tu, dia letakkan Zainul Abidin untuk nama diri yang ni. Bukan diri yang lain. Jadi ketika tu Zainul Abidin dah jadi lafaz yang juz'i. Bila sebut Zainul Abidin dengan mafhum, dengan tasawur makna dia, maka tak boleh berkongsi dekat orang lain. Walaupun orang lain nama Zainul Abidin juga, tak boleh sebut. Yang ni Zainul Abidin, yang ni Zainul Abidin lain. Dia tak jadi yang sama. Berbeza dengan lafaz manusia, insan contohnya. Boleh sebut dekat mana? Lafaz songkok contohnya. Pensil, pen. Sebab tu kalau saya kata bagi pen satu, mana-mana pen boleh. Tapi kalau saya minta panggil Zainul Abidin, Zainul Abidin yang mana? Perlu tentukan yang mana. Kan? Sebab orang faham nama tu nama yang juz'i. Dia tak dapat lagi tasawur yang kamil. Ya, nama dia Zainul Abidin, tapi yang mana satu? Okey. Setuju penggunaan nama Allah bagi agama yang lain. Nama tu nama khas. Nama tu nama khas. Kalau digunakan juga, digunakan dalam bentuk yang batil. Digunakan dengan bentuk yang batil. Dinisbahkan kepada Allah Ta'ala perkara yang tak sepatutnya. Okey. Penggunaan lafaz Tuhan boleh, tak ada masalah. Sebab Tuhan tu makna dia umum. Tadi. Sebab tu boleh jadi ilah batil, boleh jadi ilah haq, boleh jadi mutlaqul ilah. Okey. Dan kalau sebut ilah haq sekalipun, makna ilah haq, Tuhan yang sebenar-benarnya, makna tu tak menghalang daripada kita bayang, oh ini adalah ilah haq, ini adalah ilah haq. Cumanya bila kita lihat kepada dalil, Tuhan tu kena satu saja, Allah Ta'ala je lah. Itu perbahasan kulli dan juz'i lah. Ilah adalah lafaz kulli. Kata Syekh Abdul Samad Falimbani, kerana ilah itu pada bicara ilmu mantiq kulli, dan baginya beberapa afrad yang maujud dan afrad yang muqaddar. Bukan bagi ilah itu, bagi kulli. Kulli itu dia ada bahagian-bahagian dia. Ada kulli yang ada banyak afrad. Kulli ni memang dia maksudnya kalau kita faham maknanya tu, boleh ada banyak entiti yang ada bawah makna tersebut. Tapi kadang-kadang dengan sebab dalil-dalil, dengan sebab bukti-bukti akal menyebabkan kita isbat satu sahaja. Jadi ada kulli yang ada banyak afrad dan afradnya tak terbatas. Apa dia? Kulli yang ada banyak afrad, sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala bukan satu. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, banyak. Itu sifat yang kita tahu. Sifat idhafiyah yang kita tak tahu, banyak lagi. Jadi sifat Allah Ta'ala tak terbatas. Kamalan Allah Ta'ala tak terbatas. Kesempurnaan Allah Ta'ala tak terbatas. Jadi sifat Allah Ta'ala tak terbatas. Jadi bila sebut sifat Allah tu adalah perkataan kulli, lafaz yang kulli. Apa-apa sahaja yang mana dia adalah sifat bagi Allah Ta'ala boleh masuk dalam tu. Dan dia tak terbatas fil kharij. Ada yang dia tu kulli, dia ada banyak afrad, ada banyak entiti bawahnya dan terbatas. Contohnya apa? Manusia. Manusia memang banyak tapi terbatas. Sampai kiamat takat tu je manusia. Nanti masuk syurga pun yang tu juga, yang atas muka bumi ni. Okey, terbatas. Ada kulli yang memang tasawurnya boleh untuk ada banyak, tapi dia hanya ada satu sahaja pada realiti. Dia ada satu sahaja, tapi tak terhalang daripada nak ada banyak. Tak mustahil untuk ada banyak. Apa dia? Matahari.
Matahari ni disebut apa? Matahari disebut bagi bintang yang mana bila terbit bintang tersebut ataupun nampak bintang tersebut, cerah bumi ni. Itu matahari. Kan? Jadi boleh tak bayangkan matahari ada 2? Boleh. 3? Boleh. Tak ada yang mustahil. Boleh perkara tersebut. Tapi pada realiti yang ada sekarang satu je lah. Nak ada lebih tak mustahil. Itu matahari. Ada yang dia kulli. Okay. Ada satu tetapi mustahil untuk ada lebih. Apa dia? Ilah. Tuhan. Tuhan, sebab Tuhan tu wajibul wujud. Wajibul wujud kena satu saja. Jadi makna tersebut, makna tu boleh untuk kita bayangkan. Maknanya kalau lihat pada makna saja boleh untuk bayangkan banyak entiti. Tapi bila kita lihat kepada lawazim-lawazimnya, kita tengok, oh kalau ada banyak dia akan bawa kepada mustahil. Jadi pada realitinya satu saja Tuhan, tak boleh lebih. Beza dengan matahari, satu saja, tapi akal kata boleh untuk lebih. Okey. Ada juga kulli yang mana boleh sama juga kulli, maknanya tasawurnya boleh ada banyak entiti, tapi entitinya tak wujud. Tak ada satu pun. Apa dia? Syarikul bari, sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah boleh jadi. Ni sekutu Allah, ni sekutu Allah, ni sekutu. Tapi wujud tak sekutu bagi Allah? Tak wujud. Tak ada sekutu bagi Allah. Memang tak ada sekutu. Kalau tak ada wahdaniyah, dah jadi tak ada. Tak ada sekutu. Itu pembahagian bagi kulli. Kulli boleh dibahagikan kepada bahagian tersebut. Kulli pada lafaz ilah, kulli yang mana dia ni maknanya tak menghalang daripada ada banyak entiti. Tetapi bila melihat kepada hujah-hujah akal, bukti wahdaniyah, semuanya menunjukkan kata mesti satu saja, tak boleh lebih. Mustahil lebih. Ilah yang hak itu mesti satu, tak boleh lebih. Sebab tu tadi, kalau tengok balik, Syekh Abdul Samad Falimbani kata apa? Yang kita nafikan, bermula, perenggan yang terakhir itu, bermula sebenarnya yang dinafikan pada kata la ilaha illallah itu, ilah hak yang ditakdirkan wujudnya. Bukan ilah hak yang memang mawujud. Sebab ilah hak yang memang mawujud adalah Allah Ta'ala. Kalau nafi Allah Ta'ala, berarti kata kufur lah. Kalau dia sebut la ilaha illallah, dia menafikan Allah, kemudian dia isbat Allah, maknanya setiap kali orang mengucap syahadah, kufur iman, kufur iman. Bukan kalimatul tauhid, bukan kalimatul iman lah jadi. Okey. Jadi yang dinafikan itu adalah ilah hak yang muqaddar, yang diandaikan. Yang mana bila kita faham kalimat ilah tu, kita faham kata boleh untuk ada sesuatu yang disebut sebagai dia ni yang memiliki wajibul wujud, ataupun dia ni yang semua bergantung kepada dia dan dia tak bergantung kepada yang lain. Makna tersebut kita nafikan. Yakni jikalau ditakdirkan dan difardukan ada yang lain daripada Allah Ta'ala itu mempunyai sembah yang sebenarnya, nescaya kita nafikan. Okey. Kerana ilah itu pada bicara ilmu mantiq kulli dan baginya beberapa afrad yang mawujud dan afrad yang muqaddar. Adapun afrad yang mawujud lagi esa, maka iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan alam ini. Adapun afrad yang muqaddar itu, maka iaitu yang ditakdirkan, yakni tiada mawujud afrad yang lain daripada Allah. Itu pada zihin dan tiada mawujud pada kharij, dan hanya sahaja daripada takdir dan fardu je. Kita hanya andaikan sahaja. Yakni jikalau kita tilik lafaz ilah itu dengan sekira-kira makna lafaz itu, yakni madlul, makna yang kita faham daripada ma'bud bihaq, yang disembah dengan sebenarnya, nescaya tiada tertegah tasawur akal akan berbilangnya. Tapi kita tilik dengan akal dan naqal dan burhan yang putus, menunjukkan atas mustahil berbilangnya dan hanya sahaja tiada diperoleh daripada kharij. Pada realiti, afradnya itu melainkan satu jua, iaitu zat yang wajibul wujud yang menjadikan sekalian alam. Kerana makna ilah itu ialah wajibul wujud, mustahiq lil ibadah. Dan makna ini tertentu kepada Tuhan kita Jalla wa Azza. Makna kulli dan juz'i, yang ni yang kita terang tadi panjang-panjang lah. Saya dah sebut dah tadi. Okey, cuma yang nak ambil di sini, tengok pada poin yang ketiga tu. Dan dinamakan lafaz hayawan, sikit lagi. Dinamakan lafaz hayawan dan lafaz insan dan barang sebagainya daripada segala lafaz yang maknanya berbilang-bilang itu akan kulli. Sebenarnya bukan makna yang berbilang, maknanya satu, tapi kita boleh berbilang-bilang pada afrad dia tu. Afrad itu boleh berbilang-bilang. Itu disebut kulli. Dan sekalian manusia daripada Zaid, Omar, Khalid dan sekalian nama orang, maka sekalian itu afrad bagi insan. Dan dinamakan ia juz'i. Okey. Dinamakan juz'i baginya pula. Adapun hakikat juz'i itu, maka iaitu barang yang menegah pendapat akal akan sah ditakdirkan, maknanya. Okey, itu dah jelas dah, kita dah huraikan dah. Okey. Dan dinamakan kulli itu pada bicara ilmu nahwu isim nakirah.
Sekarang dia bagi yang mudah nak faham. Isim nakirah tu kulli. Seorang lelaki, siapa-siapa je. Seorang perempuan, mana-mana perempuan je. Dan dinamakan juz'i itu pada bicara ilmu nahwu isim alam, nama khas. Itu adalah juz'i. Baik, hasil dia, penutup dia. Apa hasil setelah kita belajar, kita faham kulli dan juz'i pada lafaz la ilaha illallah ni, bahawasanya ilah itu adalah kulli, dia kulli, dan maknai kulli yang dikehendaki bukannya mutlaqul ilah, bukan juga ilah batil, tapi yang dikehendaki adalah ilah haq. Apa hasilnya? Okey. Tak keluar. Tak ada hasil. Oh, dia macam ni. Okey. Syahdan bermula hasil bahawa makna yang ditakdirkan pada akal pada kalimat tauhid ini dengan sekira-kira makna mustathna minhu dan mustathna. Okey. Kena kenal mana mustathna minhu dengan mustathna. La ilaha, ilaha tu mustathna minhu. Illallah, illa tu adalah adatul istithna, huruf untuk kita kecualikan sesuatu. Mustathna minhu yang dikecualikan daripadanya, itu adalah ilah itulah. Awal tu. Kalau kita sebut maqamal qaumu illa Zaidan. Tak berdiri kaum itu melainkan Zaid. Kaum itu jadi mustathna minhu. Kita kecualikan daripada dia. Siapa yang kita kecualikan? Mustathna tu siapa? Zaid. Begitu juga la ilaha illallah, ilah tu mustathna minhu. Allah tu adalah mustathna. Jadi pada lafaz ilah dan Allah ni, melihat pada kulli dan juz'i ada empat bentuk. Okey, ada 4 bentuk. Terbahagi atas 4 bahagi, dan yang 3 bahagi itu batil dan yang 1 bahagi sah. 3 tu batil, tak terpakai, maknanya salah, tak akan menghasilkan iman. 1 saja yang sah yang menghasilkan iman. Adapun 3 bahagi yang batil itu, maka yang pertama iaitu mustathna minhu juz'i, mustathna bih ataupun mustathna juz'i juga. Sebab apa? Kalaulah juz'i, maksudnya dia bila sebut ilah, dia nak makna yang khusus, iaitu Allah Ta'ala lah. Dan bila disebut Allah pun dia nak makna yang khusus, iaitu Allah juga. Jadi maksudnya apa? Tiada Allah melainkan Allah. Tak betul lah. Tiada Zaid melainkan Zaid. Tak berdiri Zaid melainkan Zaid. Tak kenalah makna tu. Okey. Tak sah makna ni. Yang kedua, mustathna minhu kulli. Mustathna pun juga kulli juga. Tiada Tuhan melainkan Tuhan. Pun tak kena juga. Ini makna ni, kulli. Dan yang ketiga terbalik. Makna mustathna minhu juz'i, mustathna bih itu kulli. Ini pun tak kena juga. Sebab apa? Yang ni memang jadi kufur lah ni. Semua tak membawa kepada tauhid sebenarnya. 3 makna ni. Tapi yang ni jelas lah. Sebab apa? Mustathna minhu juz'i maknanya ilah tu dengan makna Allah. Bila disebut Allah pula dengan makna Tuhan. Maknanya bila disebut la ilaha illallah, tiada Allah melainkan Tuhan. Tak kenalah. Dia nafi yang juz'i, dia isbat yang kulli. Tak kena. Jadi makna yang sahihnya apa? Makna yang sahih itu adalah makna yang terakhir. Adapun 1 bahagi yang sah itu, maka iaitu mustathna minhu kulli dan mustathna bih itu juz'i. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang hak, tiada Tuhan yang betul, tiada yang layak disembah, tiada yang perlu kepadanya semua perkara dan dia tak perlu kepada semua perkara melainkan Allah. Baru dapat makna itu dapat bila kita faham perbahasan kulli dan juz'i ini. Wallahu a'lam. Cantik-cantik kot masa. Ada soalan ataupun perkongsian. Hari ini lebih kepada apa kita kata, perbincangan lah. Perbincangan. Kitab ni kitab akidah. Habis.